Lang. Amboi kau ni lah. Bukan main laju lagi ni. Kau nak ke mana ni Lang? Perut aku rasa lapar sangat. Nak makan kat warung tu takut Umar dah masak. Kesian pula dia kan. Samalah dengan aku ni Lang. Lang. Aku nak tanya sesuatu dengan kau ni. Boleh tak? Nak tanya apa? Aku tengok sejak akhir-akhir ni, kau ni macam ada masalah aja. Betul ke? Ya ke? Nampak? Biasalah Imam. Selagi kita hidup tu, selagi tu ada masalah. Kalau tak ada masalah tu maknanya dah padam. Tapi Lang, aku tengok kau ni betul-betul macam ada satu masalah yang besar. Betul tak? Yelah. Anak-anak pun dah semakin membesar kan. Jadi adalah masalah sana sikit, sini sikit. Ish, malulah nak cerita. Ish, kau ni dengan aku pun kau nak malu. Apa nak malukan dengan aku? Cuba kau cerita. Pak kata orang putih tu apa? Release tension. Kau curahkan apa saja yang terpendam dalam hati kau. Mana dah tahu, insya-Allah aku boleh tolong kau nanti. Sebenarnya macam ni. Mam. Mam. Saya balik dulu lah. Ayalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hal ni, Mat? Jangan lupa saya kata. Saya ada buat tahlil sikit. InsyaAllah, insyaAllah. Kalau kau tak cakap tadi, mungkin aku lupa. InsyaAllah kalau kau dah kasih tahu semua orang kampung semua dah tentang ni. Assalamualaikum, Abang. Waalaikumsalam, Zara. Dah tidur ke tu? Sekejap lagi lah. Sarah tengah periksa rekod akaun ni. Lepas tu, tunggu Abang lah. Kan dah janji nak chat dengan Zara? Sorry lah, Abang terlewat sikit. Ada hal tadi. Kalau Zara ngantuk, tak apalah. Taklah. Cuma letih sikit je. Abang cuma nak bagi tahu ni. Abang rindu dengan Zara. Nak bagi tahu itu je? What else ya? Sekejap Abang fikir. Abang ni... Zara, do you miss me? Tak tahu. Okeylah. Tiba-tiba rasa ngantuk sangat. Tak jawab pun. Tak ada jawapan. Okey, Abang faham. Tak apalah, Zara pergilah tidur. Mimpi Abang tahu malam ni. Astaghfirullahalazim. Bang. Minta maaf lah. Tak sangka awak nak keluar bilik. Lambat Isyak ni. Saya terlelap tadi. Abang dah makan dah? Itu yang saya balik cepat tu lapar.
Kejaplah, saya solat kejap ya. Lah. Kita kena cakap juga. Tak nanti kita menyesal. Masa tu cakap pun tak guna. Iyalah bang. Memanglah kita kena bagi tahu. Tapi nantilah. Saya fikir masa yang sesuai ya. Jangan fikir lama-lama. Kal, Faris. Minggu ni kawan aku ada bagi pot baik punya tau. Apa kata kita lepak dalam 2-3 malam ke? Kau bayangkan sunset ke syok. Sound interesting. Okey, kita book satu bilik. Count me out. Alah Faris, jomlah gerak sekali. Setiap minggu asyik tengok bola je aku bosan lah bro. I said no. Apa kata kita gerak hari Sabtu, hari Ahad kita balik. Please bro. Aku rindu laut lah bro. No. Gerak dulu. Settle. Aku ada salah cakap ke? Memang salah. Tak apalah. Nanti aku bujuk dia. Minggu ni kita pergi ya. Okey bro. Betulkah aku rindukan dia? Telah melupakan dirinya. Miss her so much. Benar-benar melepaskan. Kini aku hanya ada kamu. Mengertilah cintaku. Kuatkanlah. Mungkin aku rindu dia tak disangkakan lagi. Tapi mungkin sebagai abang, mungkin sebagai kekasih. Takut. Tapi aku rindu dia. 太真了，baby gila. Lang, aku dah nak pergi ni. Bang, kejap. Ni bekalnya ni. Jangan lupa lah telefon dia hari ni. Saya tengah nak karang-karang ayat lah ni. Tak payahlah nak karang-karang sangat. Suruh aja dia balik minggu ni. Yelah, saya pun dah rindu sangat kat dia ni. Karang-karang je, bang. Lagi cepat kita selesaikan masalah ni, lagi cepat sabut dalam kepala ni hilang. Aku pergi dulu lah. Ya, bang. Jangan lupa tau. Ya, insyaAllah.
ajar dah ni. Takkan tak tahu kot ni parking aku lah. Aduh. Ni mesti kes orang butuh warna ke, butuh huruf ke, butuh kayu ke? Tak dapat nak bezakan warna kuning ke warna merah. Apa hal orang ni? Pekak ke? Excuse me? Awak tu yang buta. Awak tahu tak parking cap merah ni tanda dia private parking? Saya bayar sewa tahu tak? Aku pas sekejap lah. Ada urgent matter. Takkan tak boleh parking? Memanglah tak boleh. Awak fikir kok-koklah saya pula ada urgent matter. Macam mana? Tolong jangan fikir pasal diri sendiri je boleh tak? Boleh tak kau alihkan kereta ni sebab aku malas nak layan perkara yang sangat remeh? Boleh? Ha? Awak kata ni perkara remeh? Riza, macam mana ni? Dia datang ke tak? Kalau tak nak tak apa. Kak Tim boleh cari wedding planner yang lain. Jom dia kita pergi tempat lain. Kejap. Kak Tim kejap please ni. Kejap. Kenapa lambat sangat? Kak Tim banyak kerja tau. Hello? Zara, awak kat mana tu? Kejaplah, aku tengah mengajar orang sikit ni. Kak Tim tengah tunggu tu. Cepatlah sikit. Kau boleh tak suruh dia sabar sikit? Kak Tim, dia kata tolong tunggu ya. Tunggu. Ingat Kak Tim ni penunggu apa ke? Saya belum selesai lagi dengan awak lah. Apa dia lagi? Boleh alihkan kereta tak? No. Saya nak dengar satu je perkataan yang keluar dari mulut awak. Apa? Cinta, love, sayang. Jangan kata sangat boleh tak? Saya nak dengar perkataan yang keluar dari mulut awak. Okey, maaf. So? Dari hati boleh tak? Saya minta maaf dari hati saya. Okey. Kau ni kan, harap je muka cantik tau. Perangai tu buruk. Tu sebab tak maju. Mana awak tahu tak maju? Kereta ni. Aku on the way. Kak Tim rasa Kak Tim nak buat kahwinan ni dekat Medan. Medan? Habis tu kena bawa pelamin semua dekat Medan Indonesia?
Macam ni lah Kak Tim. Kalau nak buat dekat Medan, baik je lah ambil wedding planner kat sana. Bagi tahu je nak konsep apa. Konsep Bali, konsep Jawa, semua ada. Cik Zara, boleh tak Kak Tim habiskan ayat Kak Tim ni? Okey, sorry. Tak, maksudnya kalau nak buat wedding dekat Medan Indonesia, ambil je lah wedding planner kat sana. Nanti kan kalau ambil dekat saya, nak kena bayar duit tiket flight lagi, apa lagi. Siapa pula nak pergi ke Medan? Siapa pula nak naik pelik bagai? Habis tu nak naik ferry ke? Cuba kamu tutup mulut kamu sebelum aku zip mulut kamu. Kak Tim tak nak buat kat mana-mana. Kak Tim nak buat dekat sini. Dekat Medan. Medan Selera, kedai Kak Tim. What? Buat apa-apanya? Sekarang siapa klien? Lambat, bos. Ada kerja sikit dua bising? Tak apa. Asisten awak ni boleh handle semua. Diorang kat dalam, tengah tenang and study the proposal. Good. Anyway, sorry pasal semalam. Semalam? Alah, pasal kes laut tu lah. Jom. Takkan tak ada tempat lain kot, Kak Tim. Ish, Kak Tim punya sukalah Kak Tim nak buat kat mana. Lagipun Kak Tim nak buat konsep ni lain pada yang lain. Kak Tim tak nak panggil catering. Siapa nak makan? Order je. Memandangkan ekonomi Kak Tim tak seberapa ni. Lagipun kan, diorang ni datang bukan nak makan sangat. Diorang cuma nak tengok Lia ni sanding je. Okey Kak Tim, sekarang ni Kak Tim nak kita orang buat apa? Ni Kak Tim nak pelamin dengan baju pengantin. Ni pelan kedai Kak Tim. Cari alunan nan irama, melayan suara kisah kita dulu. Kau beri tanda-tanda cintamu, membuatkan diriku sungguh terharu saat kita dalam perasaan dilema, merasakan jiwa ini tak tentu arah. Biarkanlah kisah kita terus pergi, bersama kita hadapi melodi ini. Oh, biarkan kisah awak yang beri bersetuju sangat nak ambil proposal Kak Tim tu. Macam mana? Boleh kot. Sayang kan? At least dia dah sanggup bayar sampai 10,000. Kakak nak biarkan macam tu je kan? Betul. Lagipun ni satu cabaran kot. Perkahwinan di Medan Selera. Konsep pelamin, menu makanan dan minuman, saya suka. Tapi masalahnya... Okey, kalau macam tu kita pecah kepada dua tim. Satu tim akan handle perkahwinan anak Kak Tim. Reza, you ketua. Dan saya akan handle perkahwinan anak Puan Marina, Mikael dengan Alia. Yes. Boleh sangat. I team up dengan Syikin. Okey. So Diana, awak ikut saya. Syikin, awak ikut Reza. And the rest will be in my team. Dan Fauzan. Yes, saya. Awak kena pandai-pandai bagikan diri awak untuk dua majlis serentak tu. Atau awak nak saya panggil freelance photographer? Tak payahlah Zara. Saya boleh handle dua-dua sekali. Okey, good.
Right. Oh, bos aku ni kalau buat presentation tak pernah mengecewakan. Bos. Itu dah memang kerja aku dah kalau nak harapkan kau. Dah pasal kan? Yang buat presentation satu ni je yang aku lemah sikit. Tapi yang lain okey. Ni okey ni. Okey. Assalamualaikum, Dina. Kat mana tu? Waalaikumsalam. Taklah, Dina dekat supermarket ni tengah beli barang dengan Abang Naufal. Kenapa? Oh, free tak? Abang Naufal dia kerja kejap lagi tapi Dina free lah. Kenapa? Oh. Okey. Jom kita pergi minum tempat biasa, Chesterton. Kejap ni, Abang Bazli nak jumpa boleh? Okey, boleh. Kejap lagi. Nanti Abang Naufal hantar. Okey. Setengah jam dari sekarang tau. Ya? Yeah? Okey, bye. Pekak ke? Boleh tak kau alihkan kereta ni sebab aku malas nak layan perkara yang sangat remeh. Boleh? Kau ni kan harap je muka cantik tau. Perangai tu buruk. Sayang kan? Muka not bad. Tapi ikut tak tempat. Memang simpang lah dapat suami macam tu. Boy, Zara. Tulis kebab kahwin gitu. Good? On time? Memanglah. Ni Dina dah orderkan air untuk abang sekali. Oh, thank you Dina. Tahu je taste abang Mestilah. Abang ni Dina dah tak anggap macam sepupu lagi tau. Dah macam abang sendiri. Tapi Dina je boleh anggap abang ni macam abang sendiri. Zara, lain sikit. Okey. Faham sangat kenapa cakap macam tu. Okey, kalau macam tu ada apa-apa yang kat dalam fikiran tu, cerita je lah dengan Dina. Okey. Abang rasa abang nak ajak Zara to the next level of our relationship. Rasanya masing-masing pun dah bersedia. Okey, Dina okey. Cuma... Kenapa? Abang ni tak layak ke untuk Zara? Fine, Dina, kita sepupu. Tapi itu kan lebih baik. Masing-masing pun dah tahu background masing-masing. Lagipun, Abang Lee, Dina dengan Zara memang dah kenal sejak kecil. So, itu belum memenuhi kriteria lagi ke? Bukan macam tu. Okey. Zara the only sister yang Dina ada. Abang pula dah berapa lama tak jumpa dia? 4 tahun. Lama kan? So what makes you so confident? Lepas tu, abang sure yang dia anggap abang ni sebagai kekasih? Ataupun situasi lain? Mungkin Tan tadi ada orang lain? Zara, buat Marina and family dah sampai? Dah sampai? Kau layan dulu. 5 minit. Lagi. Memang 4 tahun tak jumpa. Tapi Zara faham yang abang tak nak balik selalu. Dan selama 4 tahun ni pun, hampir setiap malam kita orang Skype, kita orang call. Dia okey je. And abang nampak dia rindu dekat abang. And I know that she really loves me, Dina. Abang pun dah tak ada siapa dalam hidup abang. Okey. Kalau abang cakap macam tu, Dina okey. Asalkan adik Dina Zara okey. Tak apalah. Dengan abang, Dina percaya. Dia pasti akan dapat orang yang baik. Tahu pun. Hey, cantik kan Zara tu?
sepadan dengan abang kan? Perasan. Assalamualaikum Kak Nadra. Waalaikumsalam. Sarah, yang macam mana Kak Nadra janjikan hari itu, kali ini Kak Nadra bawa satu family datang sini pasal nak ukur baju untuk majlis resepsi Mikael nanti. Okey. Oh, okey. Lupa nak kenalkan. Jom, Kak Nadra kan? Jom. Mama. Ini Mama Kak Nadra. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Tak payah puan-puan, panggil aunty je. Ya? Okey. Ni. Kain untuk buat baju dah ada. Untuk perempuan dan lelaki sekali. Ukuran badan? Ukuran badan hanya Kak Nadra, Mama and this little girl. Yang lain datang kejap lagi. Okey. Oh, Nana, my only daughter. Salam Aunty Zara, saya. That's my girl. Zara berasal dari mana? Ataupun memang orang KL aja? Zara asal dari Penang, tapi dah lama dah duduk dekat sini. Mak bapa kat Penang? Sebenarnya arwah mama dan abah dah lama meninggal dunia masa kemalangan jalan raya. Zara kecil lagi. Zara hidup sendirian je dekat sini. Zara tak ada ahli keluarga yang lain ke? Ada seorang kakak dekat Sabah. Ikut suami dia kerja. Masa Zara kecil, mak lang dan pak lang yang jaga. Tak payah nak cakap sendirian ya. Ni, aunty ada, keluarga aunty ada. Buat macam keluarga Zara sendiri ya. Mama tu memang macam tu, cepat suka dan sayang ke orang. Silap-silap hari bulan, dia buat Zara jadi anak angkat dia pula. Tapi Kak Nadra suka kalau Zara jadi adik akak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zara, yang ni bapa Kak Nadra. Khabar? Baik. Yang ni pula bakal pengantin. Hai, Assalamualaikum. Zara ingat lagi kan Mikael dengan Alia? Ingat? Mikael mana? Oh, dia ada tapi dekat bawah tengah parking. Angah mana? Angah bukan datang dengan papa ke tadi? Angah. Biasalah, memang macam tu. Selalu tak serius. Cantiknya. Ni tak payah make up tebal-tebal pun dah memang cantik. Tak adalah, janganlah cakap macam tu. Orang cakap kalau Zara yang buat, jadi lagi cantik. InsyaAllah. Nanti Dayana ambil ukuran ya? Yalah, lagi cepat, lagi senang kerja Zara. Ya. Dayana? Dayana? Sekejap ya. Semua duduk dulu lah. Okey? Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mak Lang. Zara, lah rindunya Mak Lang kat Zara. Dah 2 bulan tu Zara tak balik. Samalah, Mak Lang. Zara rindu juga. Tapi kerja banyaklah pula. Alah, tak apa. Mak Lang faham. Zara, minggu ni Zara boleh balik? Boleh luangkan masa tak balik? Minggu ni ya? Minggu ni lah. Lagipun Mak Lang ada cerita sikit lah. Cerita apa Mak Lang? Zara baliklah dulu. Kalau Zara balik, barulah ada cerita. Kalau Zara tak balik, tak adalah cerita. Mak Lang ni. Okey. Zara balik, insyaAllah. Yalah. Mak Lang tunggu ya. Ya, Zara balik. Tak apalah, Mak Lang pun ada kerja ni. Zara pun mesti sibuk kan? Nanti kita jumpalah ya. Okey Mak Lang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Zara Batrisha. Waalaikumsalam Iqmal Bazli. Ni abang tak nak ambil masa lama, abang tahu Zara letih.
abang ada jumpa Kak Dina. So, apa cerita dengan Kak Dina? Sebenarnya abang dah bagi tahu hampir semuanya dengan dia. Interesting. Bagi tahu apa tu? Nanti dulu. InsyaAllah bila abang dah settle semuanya, abang balik Semenanjung, abang akan bagi tahu Zara. Ya? Tak sabarnya. Tak lama dah pun, 3 minggu je lagi. So, Zara tunggu je nanti abang bagi tahu. InsyaAllah. Tapi, tak ada apa-apa hint ke kejutan abang tu? Tak ada. Dah, Zara pergi rest. Tunggu je nanti. Ya? InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak sabar rasanya. Memang benar aku mencintaimu, memang benar rasa menyayangimu, setulusnya rasa hati ini hanyalah padamu. Apa kau ni? Ni kenapa ni? Tak ada apa-apalah. Yelah tu tak ada apa-apa. Aku tengok pengacawan tu dia tadi tak minum pun. Kau ni macam lah. Yelah, aku ni dah lama sangat kenal kau. Apa hal cerita lah? Tak. Macam mana nak cerita? Cerita je lah Cik Kak Oi. Pasal Abang Bazli. Abang Bazli, sepupu merangkak kekasih tu? Alah, aku tak tahulah Dia betul-betul sayang aku. Tapi aku ni, perasaan aku sendiri tau. Aku suka ke, sayang ke, aku sendiri keliru. Lah, keliru pula. Taklah. Tak. Macam mana aku nak describe feeling aku ni? Okey, senang cerita, tak payah fikir. Kau sarapan je. Kau tak habis cerita lagi. Kau cerita dulu. Nanti-nantilah. Nanti selamat pergi kerja. Kau sarapan je. Okey? Waalaikumsalam. Saya sebenarnya ada... Ada apa? Ni baju yang dijanjikan. Baju apa ni? Baju untuk dijadikan ukuran. Apa nama Zara ke apa? Mesti tahu pasal baju Angah. Oh, jadi awak lah Angah tu. Okey, saya kena gerak ni. Kawan tunggu kat luar. Parking sini susah. Awak Angah ke? Zara. Apa ni? Angah hantar baju tadi. Aku jumpa dia kat tangga. Dia kata Zara tak apa nak buat. Dia datang? Macam mana rupa dia? Okeylah, not bad. Handsome. Tapi tak adalah macam so handsome macam tu. Tapi boleh tahan lah. Ya Allah, mana satu ni, Di? Kira handsome lah. Cukup sifat. Ada mata, ada hidung, ada telinga. Terletak di tempat yang sepatutnya. Okeylah, aku nak keluar pergi beli air. Kau nak kirim apa tak? Tak apalah. Betul? Alright, bye. Macam manalah rupa Angah ni? Handsome ke? Gemuk ke? Tengok baju macam sado. Gemuk. Okey, Pak. Boleh. Faris akan pergi sana nanti. Faris uruskan. Papa jangan risau. Okey. Kal. Datang kejap.
Kenapa Faris? Ada apa-apa aku kena buat? Tak, aku kena pergi Penang. Berapa hari? Dalam 2 hari. Penang. Sun Beach and girls. Kau jangan nak mengarut. Aku pergi ada kerja. Nak aku ikut tak? Tak payah. Ni baju ke macam mana nak beli baru ke? Aku balik rumah, terus aku pergi. So.